Nasi lemak. Nasi lemak. Tak nak beli. Nak beli? Tak nak beli. Nasi lemak abang? Okey. Abang. Nasi lemak bang. Nasi lemak kak? Assalamualaikum semua. Pagi ni kita dekat Bukit Bintang. Kita nak pergi berniaga. Kita nak pergi berniaga. Ikutlah siapa yang ada berniaga, kita pergi berniaga. Assalamualaikum bang. Saya bang. Ya, saya. Ini berapa bungkus? Saya buat 50. 50 boleh. 50 pun boleh, tak ada masalah. Dah beli dah. Ayam daging. Ayam daging. RM1. Ni ayam RM2. daging. RM2. RM1 ah, RM2. Ada RM1. Hari ni je bang. Hari ni je. Ini aja. RM3. Dah RM1 dah. Ada. Woi, dia bagi balik. Duit baki yang aku bagi tadi. Apa kita nak halal kawan-kawan. Okey. Saya jual Okey. Satu Ayam. ayam daging. Ada RM1. Okey, terima kasih. RM1 je. Saya akan buat nasi lemak ni paling murah kat Bukit Bintang hari ni. Daging 2, ayam 1. RM3. RM3. Tu semalam. Hari ni harga sementara. Okey kak. Okey, cukup. Abang nak berapa? Satu ke dua? Satu je. RM1. Allah besarnya. Tak apa bang. Sentiasa ada subsidi untuk abang. Okey, saya jual. Satu RM1. 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 Okey, terima kasih. Saya jual. Okey. Ada duit pecah. RM1. Tak. Aman. Okey. Sudah ini bagi. Ayo di mana? Ya. RM1. Akak ni bagi harga terus. Okay. Hari ni saya pastikan nasi lemak ni paling murah dekat sini. RM1. Hari ni je. Hari ni saya buatkan nasi lemak ni paling murah dekat Bukit Bintang. Tak ada cash? Tak ada cash. Oh, tak apa. Pegang dulu, sentuh. Okey, dah, okey. Okey. Dah. Sudah. Okey. Okey, jangan tanya banyak-banyak. Daging telur satu. Daging telur RM1. Peace. Saya jual. Hari ni je saya terlebih. Jangan lebih-lebih. Jangan rasuah saya tau. Okey. Okey. Ni ayam. Saya terima. Ini ada RM1. Saya cash. Kita dah habis selesai jual dekat Bukit Bintang. Nasi lemak